Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita berjumpa di video yang seterusnya. Video kali ini saya nak tunjukkan cara untuk buat affiliate dalam sistem BCL. Macam yang saya cakap sebelum ni, kelebihan besar sistem BCL ni, walaupun ia percuma tapi ia boleh setting affiliate. Kita tinggal lagi manfaatkan sahajalah. Mudahnya begini, kenapa saya suggestkan tuan-puan onkan sistem affiliate? Produk yang sama, jika dijual oleh seorang, berbeza hasilnya kalau dijual oleh 10 orang. Beza hasilnya kalau dijual oleh 100 orang sebagai contoh. So itulah peranan affiliate. Syarikat besar pun gunakan sistem affiliate. Contohnya Shopee. Contohnya yang paling popular, TikTok Shop. Dua-dua platform ni gunakan sistem affiliate untuk generate income. So saya sangat galakkan tuan-puan untuk orang cakap gunakanlah kelebihan yang ada dalam sistem BCL ni. Okey, tanpa buang masa pergi ke bahagian affiliate ni. Okey, bahagian affiliate ni, klik. Okey, kemudian pergi ke setting. Okey, lepas tu dia akan tanyalah welcome to affiliate program. Bla bla bla. Tekan go in. Pertama sekali global setting. Maknanya global setting ni kita set semua akan terpakai kat semua tempat lah. So paling penting klik sini enable affiliate program. Tekan. Okey, klik private. Kalau belum tu kita klik private supaya tak kadang-kadang sistem BCL dan OMPay ni sama. Maknanya orang masuk ataupun dia dapat kita punya subdomain tu, nak belajar .bcl.com, dia boleh terus daftar sebagai affiliate melalui direct link tu saja. So kita kena letakkan sebagai private. Maknanya pembeli kita saja yang layak daftar dengan kita sediakan link yang khas kepada mereka. Next, yang ini pun saya letak 14 hari sebab dia 2 minggu dah. Benda ni macam ni. Once orang tu klik je dalam 14 hari, kalau dia beli gunakan link orang lain, dia still akan detect link kita. Itu yang saya faham lah. Okay? Cuma kadang-kadang berlakunya macam sistem tak catch up benda tu, tu technical issue lah. So letaklah ni 14 hari. Okay, ni part paling penting. Ini adalah link yang tuan-puan perlu bagi kepada pembeli. Okay, tuan-puan perlu bagi kepada orang yang tuan-puan nak invite sebagai affiliate. Okay, copy link ni, tekan saja copy dan letakkan di dalam mana? Di dalam email. Okay, saya sertakan contoh. Okay, saya nak disclaimer. Contoh ni adalah contoh daripada salah seorang peserta program iaitu Mek Aisyah, kita punya champion. Saya tunjukkan dia punya email Okay, ini email dia. Atas ni ada dia punya content lah. Atas ni content apa produk. Okay, dia ada bagi group support di sini. And then kat sini dia ada CTA lah. Ingin jana pendapatan sampingan. So kat sini link tadi tu. Ni link sama macam yang kat dalam ni. Tapi ni link dia lah. So ni link dia. So tuan-puan letakkan lah di sini link tu. Okay, ni penting Okay, next. Bahagian regular affiliate setting ni, dia kata kat sini, ini adalah global commission. Maknanya satu setting yang sama, dia akan pakai auto default kepada form-form yang kita akan buat. Tapi dia akan boleh di override lah. Maknanya dalam setiap individual form tu, kita boleh set untuk certain commission. Commission percentage kita nak pakai flat rate ke ataupun percentage ke, boleh juga. Ikut pada produk tuan-puan. Paling sesuai lah pakai flat rate je, senang. Okay, contohnya kita letak je dulu ni RM10. Okay, tuan-puan ikut je lah pakai flat rate, letak RM10. And then payout setting, maknanya berapa minimum amount yang layak untuk mereka buat pengeluaran. Okay, contohlah buat RM10. Okay, ataupun tak nak ada amount, tak nak ada minimum. RM10 pun okey lah. Sebab commission kita pun minimum lebih kurang daripada tu kan. So payout dia seminggu sekali ataupun sebulan sekali. Pilih lah mana yang sesuai dengan tuan-puan. Okay, yang bawah ni webhook setting ni, so yang ni boleh abaikan sebab tak ada kaitan lah. Yang ni saya tak tunjuk, saya pun tak setting, tak gunakan setting ni. Okay, katakan dah siap, tekan save setting bahagian atas ni, tekan save setting, wajib save. Okay, dia dah setting ni, pergi ke form kita. Okay, seterusnya pergi ke bahagian edit form. Okay, dekat sini kita edit form yang mana kita nak buat tu, tekan. Kemudian dekat bahagian custom fill form ni. Okay, dekat bahagian bawah ni, okay, affiliate setting. Dekat sini lah kita nak
enablekan affiliate. So tekan kat sini. Alright. Kedua, show affiliate information. Tekan juga supaya kita punya affiliate nanti nampak lah itu memang dia punya detail kan. Tekan juga override commission setting. Maknanya dia tidak akan pakai global setting yang kita dah buat tadi. Dia akan pakai setting yang kita nak spesifik dalam form ni. Okay. Contohnya kita nak tekan flat rate, okay, dan kita nak letak berapa. Contoh yang untuk global ni RM10. Macam produk yang untuk faceless ni saya jual harga RM19 kan. So commission RM10 pun okey. So maknanya saya tak perlu ubah pun tak apa. Andai kata tuan puan ada produk berharga RM29 kan, nak bagi berapa dekat ejen? Terbaik 50% lah. Terbaik kita jual produk digital. So menampakkan peluang lah, peluang yang lebih besar kepada kita punya customer tu nak apa nama, nak jual dan commission dia tinggi kan. Saya personally 50 ke 60% ke atas. Ada yang sampai 80%. Untuk cakap apa sebagai daya penarik, memang saya bagi 80% pun. So kat sini ikut kesesuaian tuan puan, ikut kiraan tuan puan nak bagi berapa. So kat sini penting untuk form ni penting lah, ini setting dia. Okay, so rasa itu saja. Lepas tu boleh tekan update form. Okay tuan puan, saya rasa itu saja penerangan saya tentang affiliate. Saya harap tuan puan dapat setting affiliate ni. So mana yang open affiliate tu boleh jemput saya untuk daftar. Dan insyaAllah mana yang saya dah buat produk tu, insyaAllah saya support lah. Okay, sehingga kita berjumpa di video yang seterusnya. Assalamualaikum.